Okey, hari ini adalah hari terakhir proses perpindahan pusat pakar pergigian Seremban dekat Jalan Rasah. So kebiasaannya bila hari terakhir perpindahan pejabat ni, kita akan buat proses pembersihan. Okey, pembersihan ataupun mengambil barang-barang lebihan lah, material yang lebih. Contoh kotak-kotak yang tak digunakan ni, kita akan ambil semula, sama ada kita pakai semula ataupun kita akan recycle lah. Biasanya bila dah habis kerja, kita akan buka balik flooring protection. Dekat sini sebelum ni ada flooring protection, kita ada plywood dan juga canvas. So kita dah buka dah. Kita dah buka, tingkat atas pun sama. So selepas siap semuanya, barulah kita akan pastikan customer kita berpuas hati dengan proses pindah. Itu saja dari saya.